Sorotan aktiviti Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar sepanjang April lalu dilihat hanya mengundang kecaman orang ramai, dihujani kritikan dan sindiran, termasuk isu bonus duit raya kepada penjawat awam negeri pun harapkan kerajaan pusat. Terengganu berada di kedudukan kedua terakhir mengikut data kelulusan pelaburan bagi negara-negeri di Malaysia pada tahun 2024. Jumlah kelulusan pelaburan di negeri itu hanyalah RM399.7 juta walaupun gaji Menteri Besar dilapor antara yang tertinggi berbanding negeri-negeri lain. Ahli Parlimen Kemaman itu yang pernah heboh dikatakan pergi ke London untuk sesi dialog di kedai mamak. Kalau kita nak berjalan makan angin, jadi kita jalan sorang-sorang. Betul tak YB? Tiada sorotan melancong sambil minum di kedai mamak di London ke YB? Cukup-cukuplah lipat walaupun atas bawah. Membangun gapo namo, bonus pun tunggu kerajaan pusat bayar. Malulah sikit.